Okay, kita bersama dengan Diana Daniel, pelakon dan juga penyanyi. Pendapat you tentang AIM boleh menaikkan nama seseorang artis tu? Walaupun bagi you sebagai presenter, so pendapat you? Kalau kita memenangi satu, what do you call that, one category, obviously people akan menyebut nama kita dan dia akan lebih yakin dengan kita punya bakat dan talent. So I think also ini adalah sokongan orang dalam industri untuk menaikkan kita. Jadi this is a good place. Kalau kita bercalon pun, it means kita dah membuat satu kita dah mempertaruhkan album yang bagus, music yang bagus dan orang-orang yang bagus bekerja. Dan kita punya hasil kerja tu dilihat oleh orang dan diiktiraf. Ini kali pertama terlibat dengan AIM. Yes. Tapi pernah datang tak dia punya event? Ingat, I think I pergi juara lagu. Juara lagu AIM. So ini kali pertama lah. Ya, pertama. So apa perasaan you bila terpilih menjadi presenter? Nervous. Saya memang tak suka naik atas stage. Saya takut salah cakap, tersasul kan? melatah. Oh, you melatah akan digandingkan dengan siapa tadi? Saya tak tahu lagi, tapi harap orang handsome lah. Okey, kita nak tanya tentang perkembangan terbaru lah. Dengannya sedang sibuk dengan filem Hanyut, arahan Yue Syahri. Boleh ceritakan sedikit? Ya, setiap hari kita orang rehearsal dari pagi sampai, bukan dari pagi, dari petang sampai petang. Dan kita akan berada di Pahang untuk 2 bulan untuk shoot filem tu. Saya sangat excited. Pahang kat mana? Kuala Lipis. Kuala Lipis. Cerita dia tentang apa ya? Hanyut. Apa yang hanyut sebenarnya? Balak hanyut ke apa? Sebenarnya dia bukan tentang benda yang hanyut. Okay. Tentang jiwa yang hanyut. Jiwa macam mana jiwa seseorang perempuan, saya lah yang hanyut sebenarnya. Saya tak tahu sama ada saya patut hanyut untuk menjadi seorang Melayu ataupun hanyut menjadi seorang orang putih. Sebab ayah saya orang putih, mak saya Melayu. Jadi saya mencari hala tuju dalam hidup supaya saya tak hanyut. Selain Kuala Lipis, kat mana lagi penggambaran dia? Kuala Lipis, lepas tu Pekan, semua di Pahang. Semua di Pahang. Dan I think 2-3 lokasi je yang saya tahu, Kuala Lipis dan Pekan. So setakat ni rehearsal dekat KL dululah, Finas dulu. Studio ataupun macam mana? Ya, Finas studio. So rehearsal. So sepanjang rehearsal tu mungkin you dah boleh gambarkan apa cabaran yang akan ditempuhi oleh So kerana saya dikelilingi oleh pelakon-pelakon nama besar yang dah established, seperti Sofia Jane dan Norma Damanuri, Alex Komang from Indonesia, dan pelakon Hollywood. Jadi kita rasa macam kena buat yang terbaik. Tapi bimbingan Yue sangat powerful. He's very powerful. Dia tak perlu nak cakap banyak, kita faham apa yang dia nak dengan a few things. Dia memberi encouragement. Saya tak malu kalau saya salah, sebab dia tak buat saya rasa malu, dia tak buat saya rasa kecil. Dia membimbing saya dengan semua orang dengan baik. Boleh diceritakan sedikit tentang sinopsis, sedikit lah, jalan cerita sikit, jangan spoil lah. Permulaan dia macam mana? Permulaan dia saya menetap di Singapura. Saya dibesarkan oleh keluarga saya. Okay. Dan bila saya balik, sebelum saya balik, keluarga saya di Malaya, kehidupan dia orang biasa-biasa lah, dia orang bisnes pun down. Tapi bila saya balik, semua kembali rancak. Dan kita orang ada perbalahan lah yang berlaku, di mana orang Inggeris masuk ke Malaya untuk mencari latar dia zaman 1830. Oh, okey. Dia sangat so watak Sofia Jane ibu. My mom, yeah. Mungkin nak sama. Ya, alhamdulillah dapat mak yang sangat talented macam dia. So selain daripada berlakon, dengannya akan dilamar, macam mana program projek? Ya, dah jadi ke belum? Alhamdulillah masih berjalan. Kita orang tunggu saya habis filem ni saja. Tunggu habis filem dan kita akan meneruskan dengan rakaman album. Di bawah syarikat? Belum boleh bagi tahu lagi Nanti buat press conference. Okey Di, buat promo sikit untuk pembaca Budi.com. Jangan lupa tonton AIM 17 Di sebagai pengacara, presenter lah. Hai kepada semua yang pembaca Budi.com, jangan lupa tonton AIM yang ke-17 2 Mei pada 9 malam.